Jadi kita nak tawaf daripada sa'i, Safah ke Marwah, kita akan mula menggunakan tapak kaki dan juga kaki kita akan berjalan sangat lama sebab kita akan berulang-ulang. Jadi kita perlukan persiapan seperti Deep Moisturizing Cream by Rela, di mana Deep Moisturizing Cream ni ada 3 lapisan yang membantu untuk tuan-tuan perempuan lebih rasa selesa ketika nak beribadah ataupun melakukan sa'i. Yang pertama iaitu memberikan satu kekurangan daripada anti radang dan juga kemerahan daripada kulit kita, dan juga kita memberikan kelembapan yang luar biasa dan juga membantu untuk memberikan keselesaan pada kulit tumit dan juga kulit tapak kaki kita lah. Dan yang terakhir sekali iaitu memberikan satu kesegaran dan regenerate balik skin kita yang pecah dan dia kembali kepada asal supaya kulit kita lebih selesa dan mudah untuk kita nak berjalan bertapak kaki ataupun menggunakan stokin tawaf. Supaya kita punya ibadah lebih tenang dan lebih fokus, gunalah Deep Moisturizing Cream ni menggunakan 32 bahan ekstrak aktif, shea butter, sunflower oil, ekstrak melukat kerja putih dan juga ada yeast ekstrak, yang di mana antara ingredient-ingredient yang memberikan satu keselesaan dan juga membantu untuk regenerate skin cell kita supaya skin cell kita tidak pecah dan kita pun lagi lebih selesa. Dan ramai jemaah telah menggunakan Deep Moisturizing Cream ni dan memberikan satu bantuan dan juga memberikan satu kelembapan dan kelembutan kepada tumit kaki kita. Contohnya macam gambar yang ini. Bagusnya Deep Moisturizing Cream kita ni ada sesuai untuk digunakan ketika dalam ibadah ataupun dalam umrah ataupun haji kita. Sebab apa? Sebab kita adalah free paraben, free alcohol dan juga free fragrance, dan juga mesra wuduk. Bila kita pakai tak rasa melekit dan tak berminyak, mudah untuk dibilas begitu saja, dan kita tidak mengandungi apa-apa jeli petroleum, sangat selesa untuk digunakan dan sangat mudah untuk digunakan ketika kita dalam ibadah ataupun harian kita. Jadi nak dapatkan tumit kulit yang lebih selesa dan lembut, gunalah Deep Moisturizing Cream. Pilih krim yang betul supaya kita rasa kebersanan dia daripada kita pakai semata-mata hanya untuk lapisan luaran saja. Jadi fikir elok.